Ni, dengar ni. Dengar ni. Anak muda curi motor, ditangkap oleh polis, mengikut peraturannya, masuk lokap. Kalau tak ada wang, dia penjara. Kalau tak ada ikat jamin. Ya, itu saya tahu. Saya ada pengalaman. Kemudian, dihadap ke mahkamah. 6 bulan. Sebab curi motor. Penjara 6 bulan. Kalau orang yang kaya, orang besar, nak tangkap pun susah. Dah tangkap kira nak lepas. Ini satu negara, dua sistem. And we in Pakatan Harapan will fight to defend the right of every single Malaysian. Tahu betul. Cakap soal Islam, soal Melayu. Mana ada maruah orang Melayu? Maruah apa orang Melayu? Kalau tidak tahu harga diri, tidak tahu akhlak, tidak tahu apa dia kemanusiaan, tidak tahu apa dia keadilan. Jadi ini saudara kena ingat. Kau tengok. Dua darjat, dua sistem. Keadilan. Kata seorang banduan, jenayah liwat main buntut. Kata soal akhlak. Keluar daripada mulut seorang banduan jenayah liwat. Korang kenapa ni? Kat mana otak korang ni? Yang sokong non kunyit ni kat mana otak korang? Korang tak cerdik, korang bodoh. Bodoh. Tapi Anwar dia lawan dengan Palestin, lawan dengan Israel. Saya pergi, saya jumpa Yusof Router, saya tanya dia 3 soalan. First and foremost, saya tanya dengan dia, bila next day saya pergi berjumpa dengan dia Dan Wangi untuk remand dia tu. Yusof, did you do it? Mr. Rafiq, I was outside the car. It's not mine. Yusof, you sure? Did you do it? Mr. Rafiq, saya dekat luar kereta. Dadah tu bukan saya punya. Saya innocent. It's not mine. And third time, saya tanya tentang pistol tersebut. Same, Mr. Rafiq, it's not mine. I never entered the car. The car is parked outside. So, dia consistent. So, went through the remand process. Seperti mana semua tahu, kita kemudian dapati bahawa ganja yang ditemui, dadah itu, ditemui 305 gram. Berat asal dia. Dan 2 pistol itu kemudiannya menurut polis adalah pistol tiruan. Saya pergi, saya jumpa Yusof Router, saya tanya dia 3 soalan. First and foremost, saya tanya dengan dia, bila next day saya pergi berjumpa dengan Dan Wangi untuk remand dia tu. Yusof, did you do it? Mr. Rafiq, I was... Kau cerita, kau dengar si bapuk tua tu cakap. Curi motor penjara 6 bulan. Yusof Router diinaya, diperangkap, letak dadah dengan senjata api, 9 bulan 10 hari merengkok dalam penjara Sungai Buloh, blok akhir, banduan akhir. Mana keadilan? Alhamdulillah dia dibebaskan, dilepaskan, tapi 9 bulan 10 hari tu. Bukan itu saja. Kalau non kunyit, penyokong Anwar Ibrahim Barwa cakap apa? Oh, ini 2 darjat, 2 sistem ni apa semua. Ni, datang apa ni? Di 8 dan di 9, pernyataan dalam rakaman percakapan dari pihak polis, Yusof Router dengan jelas menyatakan dia merupakan mangsa perangkap 2 individu, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Farhash Wafa Salvador. Kemudian kita dapati apabila Yusof Router dibebas dan dilepaskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 12 Jun 2025, Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi, Yang Arif Muhammad Jamil Hussein telah menulis alasan-alasan penghakiman bertarikh 17 Jun 2025. Di dalam alasan penghakiman tersebut, Yang Arif telah menyentuh satu perkara yang penting, iaitu pihak pegawai penyiasat SP12 dan SP13, kedua-duanya pegawai polis yang menyiasat kes pistol tiruan dan kes Zada, telah gagal untuk panggil dan merakam percakapan siasat Farhash Wafa Salvador dan gagal untuk siasat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu pada 17 Jun 2025.
Rentetan daripada tarikh-tarikh tersebut, kita telah menghantar surat demi surat demi surat kepada IGP. Ada yang dijawab, ada yang tidak dijawab. IGP lama dan juga IGP baru. Akhirnya, kita dapat satu surat. Surat tersebut melalui email semalam, 3 Februari 2026. Surat tersebut bertarikh 28 Januari 2026 dan saya bacakan. Bagi menjawab soalan berkaitan, rakaman percakapan lain-lain saksi yang terlibat masih lagi menunggu arahan lanjut dari Yang Arif Timbalan Pendahulu Raya, memandangkan kertas siasatan berkenaan masih lagi dalam simpanan dan kajian Yang Arif Timbalan Pendahulu Raya. Maknanya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Maknanya setakat 28 Januari, setakat 3 Februari 2026, Datuk Seri Anwar Ibrahim masih belum dipanggil untuk rakam percakapan. Maknanya apa? Maknanya Farhaj Wafa Salvador sehingga hari ini 18 bulan selepas Yusof Rauter namakan mereka berdua dalam rakaman percakapan, selepas Yang Arif Hakim dengan jelas menyatakan kegagalan pihak pendakwaan untuk menyiasat Farhaj dan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menimbulkan satu keraguan yang besar. Pihak polis masih lagi belum panggil rakam percakapan. Kenapa? Sebab fail berada di Jabatan Peguam Negara. 18 months, IGP baru sahkan. 18 bulan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Farhaj Wafa Salvador tidak dipanggil di rakam percakapan. Sedangkan nama Anwar Ibrahim, nama Farhaj Wafa Salvador, jelas Yusof Rauter telah nyatakan these two individuals terlibat dalam perangkap dia dengan dadah, perangkap dia dengan 2 pistol tiruan yang menyebabkan Yusof Rauter berada dalam penjara 9 bulan 10 hari. Korang, mana-mana yang sokong Anwar Ibrahim, sokong Farhaj, sokong Madano ni, tak kena pada adik-beradik korang, tak apa. Aku harap kena pada adik-beradik korang, baru korang tahu langit tinggi Kedah. Aku harap kena. Anak beranak korang kena macam gini, baru korang tahu langit tinggi Kedah. Zalim lah tu. Sama lah perangai macam Zionis. Sama. Inai orang, zalim orang. Sebab tu macam kan. Tengok, letak jammer, letukkan jammer. Buat report polis, tak ada apa. Ugutan, saling kongkang buat ugutan pun tak ada apa. Kan? Geram. Tapi saya fikir balik, bincang dengan mana-mana, cakap duduk dengan dia, borang dengan dia. Walaupun diuji, tapi tak seteruk macam mana Yusof Rauter kena uji. Yes. Tahun masa saya kena amlah 2024, saya kena amlah setahun kena amlah. Rasa down, rasa geram. Fikir balik, wish. Yusof Rauter lebih teruk 9 bulan 10 hari dalam penjara Sungai Buloh. Kezalim. Memang mereka zalim. Sebab tu hari ni saya cakap, siapa sokong non kunyit, kau gone case. Kau akan dapat balasan tu. Kau akan kena hukuman tu. Kau tak akan terlepas. Dunia dan akhirat, Allah dah janji dah. Sebab kau sokong pemimpin yang zalim. Bukan saja pemimpin zalim, main bontot. Sokong pemimpin main bontot. Kena bontot baru orang tahu. Tapi kami mungkin kau suka kot. Guys. Berapa ramai yang nak berfikir, guys? Tak nampak benda ni. Termasuklah berita ni. Dan laporan pertama untuk jam ini, Mahkamah Rayuan Putrajaya memerintahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim membayar kos RM50,000 kepada Muhammad Yusof Rauter selepas Perdana Menteri menarik balik rayuannya berkaitan kes saman sivil yang difailkan oleh bekas pembantunya. Panel 2 Hakim Mahkamah Rayuan yang diketuai oleh Hakim Datuk Wong Tian Kiong. Anwar kena bayar RM50,000 pada Yusof Rauter. Yang masa dia minta imuniti lah. Kat sini pun patut boleh fikir dah. Dah boleh fikir dah. Kenapa tak nak fikir? Oh, tak campur. Kalau otak kau tak campur. Sebab oleh kerana korang ni, tak nak campur ni lah. Menyebabkan dia orang bermaraja bodohkan korang. Inilah dia. Itu sebab dia bodoh-bodohkan korang. Dia akal-akalkan korang.
Sebab korang kambing. Okay guys. But, ni perjuangan kita semualah kan. Perjuangan ni. Bukan saja. Kita semua dituntut untuk berjuang lah. Bercakap lah. Apa yang kita mampu, kita bercakap lah. Perjuangan yang belum selesai. Perjuangan yang belum selesai. Tak apa nak jadi pun jadilah. Yang penting kita misi selamatkan negara. Ya, kita negara ni ada undang-undang, ya. Tapi undang-undang jalan tak pada mereka, tak. Kau tengok Yusof Rauta cukup lah. Tapi macam mana pun kita kena ikut undang-undang. Ya, kena ikut perlembagaan, kena ikut. Tak boleh buat apa. Tapi tak ada kajian yang kekal. Sebab tu saya berani cakap. Mahkamah khas penjara baru untuk mereka ni semua. Pasti. Okey.